Selamat datang ke Sekadar Berita. Berita ringan tapi bermakna. Langkah luar biasa bakal diambil pengurusan Harimau Malaya apabila difahamkan mereka sedang meneliti khidmat peguam antarabangsa terbaik bagi menghadapi kes sensasi dengan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa atau FIFA. Menurut laporan harian Metro, keputusan ini hadir selepas hukuman berat dijatuhkan oleh FIFA terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia dan 7 pemain berdarah warisan negara. Difahamkan, pengurusan skuad kebangsaan mahu memastikan rayuan mereka disusun dengan rapi tanpa sebarang kesilapan teknikal yang boleh menggagalkan usaha mengurangkan hukuman. Kes seumpama ini tidak boleh dipandang ringan kerana ia melibatkan selok-belok undang-undang bola sepak antarabangsa yang sangat kompleks. Oleh itu, hanya peguam berpengalaman luas dalam bidang undang-undang sukan antarabangsa mampu memastikan setiap fakta dan dokumen dihujahkan dengan sempurna di meja FIFA. Sumber melaporkan bahawa pengurusan skuad kebangsaan akan mengupah peguam dari luar negara untuk mengendalikan kes ini, dengan harapan dapat mencapai keputusan yang lebih positif dalam proses rayuan nanti. Antara pemain yang terlibat termasuk Joao Figueiredo, John Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmeiro, Facundo Garces, Rodrigo Holgado dan Imano Machuca. Kesemua mereka didapati melanggar Artikel 22 Kod Tata Tertib FIFA berkaitan isu dokumen. Insiden ini berunca selepas pemain-pemain warisan tersebut beraksi ketika perlawanan kelayakan Piala Asia 2027 menentang Vietnam pada 10 Jun lalu. Susulan aduan rasmi berhubung status kelayakan pemain, FIFA membuka kertas siasatan yang akhirnya membawa kepada keputusan mengejutkan ini. Menurut kami di Sekadar Berita, langkah FAM melantik peguam antarabangsa adalah keputusan paling bijak dalam situasi getir ini. Ia bukan sahaja tentang mempertahankan hak tetapi juga menjaga nama baik bola sepak Malaysia di pentas dunia. Dengan kepakaran yang tepat, masih ada ruang untuk hukuman diringankan dan maruah bola sepak negara dipulihkan. Namun, kes ini wajar dijadikan pengajaran besar agar semua urusan antarabangsa dilakukan dengan penuh ketelitian dan kepatuhan terhadap peraturan FIFA. Teruskan bersama kami, hanya di Sekadar Berita. Berita ringan tapi bermakna. Jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi agar anda tidak terlepas sebarang perkembangan terkini dunia bola sepak tempatan dan antarabangsa.